Kehilangan kuasa beli duit. Tahu tak tuan-puan, duit semakin hilang nilai dia. Setiap kali kadar inflasi naik, nilai mata wang sesuatu negara tu akan jatuh. Malah lebih tinggi kadar inflasi, lebih ketara kejatuhan nilai mata wang tersebut. Contoh yang paling popular ialah Zimbabwe mengalami hyperinflasi pada tahun 2000 di mana kadar inflasinya melebihi jutaan peratus. Kesannya, mata wang negara tersebut dihentikan penggunaannya. Kadar inflasi di Malaysia dijangka sekitar 2 ke 3.5% tahun ni. Sebagai rakyat, kadar inflasi ni adalah di luar kawalan kita. Tapi kita tetap mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kuasa belian duit kita dengan menukarkan sebahagian daripada wang simpanan kita kepada pelaburan yang naik nilainya ketika kadar inflasi meningkat. Contohnya, hartanah dan juga emas. Jadi jika tuan-puan ingin selamatkan kewangan dan simpanan tuan-puan daripada kejatuhan nilai ringgit, maka tuan-puan perlulah bertindak dengan segera. Sebab lebih lama simpanan tuan-puan dibiarkan dalam bentuk wang fiat, lebih banyak nilainya jatuh tanpa tuan-puan sedar. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat, dan jika tuan-puan nak alihkan wang fiat simpanan tuan-puan kepada bentuk emas, boleh DM saya ataupun isi detail di beg biru bawah untuk saya bimbing tuan-puan mulakan simpanan emas bersama Fabrigol.